Strok adalah penyakit akut yang mengancam nyawa dan menjejaskan kehidupan manusia. Ia mempunyai kadar morbiditi hilang upaya dengan angka kematian yang sangat tinggi. Apabila salur darah tersumbat, bekalan oksigen ke otak akan berkurangan dan sel-sel otak akan mati dalam beberapa minit dan membawa kepada strok. Strok boleh dibahagikan kepada dua kategori, strok iskemia dan strok hemoragik. Strok iskemia, saluran darah otak tersumbat disebabkan oleh trombosis mengakibatkan kekurangan oksigen. Strok hemoragik, salur darah di dalam otak pecah meningkatkan tekanan di dalam tengkorak yang merosakkan tisu otak. Metadikol boleh mencegah strok dengan mengikat kepada reseptor vitamin D dan meningkatkan tahap vitamin C untuk fungsi vaskular serta mengurangkan lipid darah, tekanan darah dan mengelakkan trombosis. Metadikol juga boleh meningkatkan protein ApoA1 yang mempunyai kesan yang sama seperti lipoprotein berketumpatan tinggi HDL. Ia boleh mengangkut kolesterol berlebihan dalam darah ke hati untuk katabolisme, dengan itu menghalang arteriosklerosis cerebrum. Metadikol juga boleh meningkatkan tahap adiponektin, menggalakkan metabolisme lipid darah dan glukosa darah secara berkesan, menggalakkan peredaran darah dan mencegah strok. Metadikol boleh mengurangkan D-dimer untuk melawan trombosis terhadap infarksi miokardium dan infarksi cerebrum. Ia juga boleh menghalang peningkatan tahap lipoprotein, menghalang deposit lemak daripada membentuk plak pada dinding saluran darah atau menyebabkan pembekuan darah dan seterusnya mengurangkan risiko strok. Akhir sekali, untuk penjagaan kesihatan, anda perlu mengambil 3 semburan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Orang yang mempunyai masalah kesihatan boleh mengambil 5 semburan sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Sekian sahaja, terima kasih.